الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, diminta sidang jemaat sekalian untuk diam dan berhenti daripada berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, kerana menurut tujuan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkata-kata tatkala khatib sedang membaca khutbah, walaupun ia mengangkat sahabatnya dengan perkataan diam saja sekalipun, maka nescaya lupalah pahala fardu jemaatnya. Oleh itu marilah kita sama-sama diam, dengar dengan penuh taat. Mudah-mudahan kita semua boleh rahmat dan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 29 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'ala kamu kepada Allah dan ta'ala kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni perselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dengan itu kita tergolong dalam kalangan orang yang beriman serta memperoleh hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Khutbah pada hari ini bertajuk mengelak terleka sebelum terluka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masalah penyalahgunaan dadah merupakan satu ancaman yang besar dan memberi kesan yang amat buruk terhadap kehidupan bermasyarakat. Dadah bukan sahaja boleh merosakkan kesihatan tubuh badan, malah ia boleh menjejaskan kehidupan seharian, hubungan kekeluargaan serta mengancam keselamatan negara. Bayangkan apabila seorang anak sanggup membunuh ibu kandungnya sendiri kerana mahukan duit untuk membeli dadah, maka sedarlah bahawa penyalahgunaan dadah itu bukan sekadar merosakkan tubuh dan akal, bahkan ia boleh membunuh nilai kemanusiaan yang ada dalam diri. Allah SWT memerintahkan manusia agar memelihara diri mereka daripada kerosakan dan kebinasaan serta memperbaiki diri mereka agar menjadi makhluk yang terbaik di sisi Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 195 sebagaimana yang telah dibacakan pada awal khutbah tadi yang bermaksud, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah untuk menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu mencampakkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan berbuat baiklah kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berbuat baik. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kesedaran tentang bahaya penyalahgunaan dadah amat penting bagi melahirkan masyarakat yang lebih sihat dan sejahtera. Terdapat beberapa perkara yang perlu diambil perhatian untuk setiap umat Islam berkaitan masalah ini. Yang pertama, penyalahgunaan dadah dan bahan terlarang merupakan lambang kelalaian jiwa manusia serta mencerminkan hubungan kerohanian yang semakin jauh daripada Allah SWT. Pada hari ini, penyalahgunaan dadah bukan hanya sekadar ancaman terhadap jiwa manusia, malah ia boleh menghancurkan kehidupan masyarakat secara perlahan-lahan. Ketagihan dadah boleh mengganggu perasaan dan jiwa, lalu membuatkan hati rasa kosong dan jauh daripada rahmat Allah SWT. Jiwa yang sepatutnya diisi dengan amal soleh dan ketaatan terhadap perintah Allah kini dipenuhi dengan tingkah laku yang melalaikan. Maka tidak ada penawar yang terbaik melainkan kita mendidik ahli keluarga dan masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam bagi memulihkan diri dan mengisi kekosongan rohani. Yang kedua, apabila hubungan dengan Allah SWT telah mula terhakis, maka hubungan sesama manusia pula akan menjadi rosak. Kesannya, jenayah akan berlaku di sana sini. Tanggungjawab terhadap keluarga pula menjadi semakin terabai. Malah hubungan silaturahim sama saudara juga akan putus disebabkan angkara dadah durjana ini. Seorang ketua keluarga yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah, maka isteri dan anak-anaklah yang paling terkesan. Mereka tersepit dan menanggung derita dalam diam.
Rasulullah SAW sering mengingatkan umatnya tentang peranan ketua keluarga yang cukup besar dalam membendung unsur yang tidak baik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas orang yang dipimpinnya. Seorang pemerintah yang memimpin manusia adalah pemimpin ke atas mereka dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang lelaki adalah pemimpin ke atas ahli keluarganya dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan terhadap anak-anaknya dan dia akan dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang hamba adalah pemimpin, yakni penjaga terhadap harta tuannya dan dia akan dipertanggungjawabkan mengenainya. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, yang ketiga, sebagai masyarakat yang sentiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, kita hendaklah sentiasa membuka seluas-luasnya peluang kepada mereka yang bersalah setelah mereka bertaubat. Kita bukanlah umat yang sentiasa menghukum, tetapi mestilah menjadi sahabat yang memberi sokongan. Penyalahgunaan dadah bukan sekadar masalah yang berkaitan dengan undang-undang, tetapi ia adalah penyakit yang memerlukan sentuhan iman dan kasih sayang. Berilah peluang kedua dengan membantu mereka kembali kepada kehidupan yang tenang dan tenteram. Bimbinglah mereka ke masjid, ajak mereka bersolat dan membuat kebaikan bersama. Berilah sokongan hidup dengan memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Sesungguhnya pintu taubat itu masih terbuka luas selagi hayat dikandung badan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan dan sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan itu ialah mereka yang bertaubat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib ingin berpesan kepada jemaah sekalian agar kita bersama-sama memerangi bahaya penyalahgunaan dadah dengan bersungguh-sungguh. Didiklah anak-anak kita dengan asas agama yang teguh dan sentiasalah prihatin terhadap tanda-tanda awal melalui perubahan tingkah laku, tutur kata maupun tindakan mereka. Kemenangan melawan dadah bukan hanya apabila melihat penagih dadah berhenti mengambil dadah, tetapi apabila masyarakat berubah daripada menghina kepada membantu. Semoga kita menjadi umat Islam yang kukuh pegangan agamanya, luhur akhlaknya dan sentiasa hadir sebagai insan yang membawa kebaikan serta manfaat kepada orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatan taibin.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من تصلت عينه بنظر وأذنه بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat, yang ini memberi segala rahmatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu-cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatina Fatimah Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-syairah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah pelakirannya diri kami ini, juga keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan kemurkaan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesehatan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-bayar zakat, wakaf-wakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Mamlakal Haris Syariati, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Wasri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, kepada Tengku Mahkota Ismail, Pemangku Sultan Johor, Jepal Mahkota Khalidah Johor, dan Tengku Iskandar Raja Muda Johor, juga Paduka putra-putra dan putri, kerabat-kerabat di raja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin waghfiril kafarata wa mubtadi'is sayyati wal musyrikin wa kulla man wa'anu lin-din. Allahumma farij humumal muslimin waghfir da'inil madinin wasin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiya wasaira biladil muslimin. Amin ya rabbal alamin.
اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج والمزاد والمسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين. اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Astagfirullahaladzim wa lurus darah para bagang sof penugas sof yang berarti kosong di hadapan. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنون وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل المعتدين الظالمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان وخصوصا في بلاد فلسطين وارفع عنهم القحط والبلاء والحرب والعتداء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم أنت السلام منك
السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعالينا يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود الذي عم كل موجود بالنعمة والفضل والجود. والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود واللواء المعقود سيدنا محمد وعلى آله وصحبه لا نهاية كل معدود. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية عبدك الحارس لشريعتك سريبدك baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim wa saribaduka baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zadil Sofia. Allahumma ya dzal judi war rahmah, kami mohon kurniaan dan keridhaan taufik dan hidayahmu kepada Tokoh Mahkota Ismail Pemangku Sultan Johor, Cipuan Mahkota Khalidah Johor dan Tunku Iskandar Raja Muda Johor, juga paduka putra-putra dan putri kerabat-kerabat di raja serta rakyat sekalian. Allahumma ya dzal fadli wal imtinan, pelihara lindungi pelakirnya rakyat negeri dan negara ini, semoga sentiasa berada dalam keadaan selamat dan sejahtera, aman dan makmur, hidup sentosa dan bahagia, menjadi Muhammad dan bersatu padu dalam menghadapi segala ujian dan cabaran. Kepadamu jualah ya Allah doa kami mohon diperkenan dan diterima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى